Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbi. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan adalah syukur itu bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya bagi mereka yang syukur. Kita masih lagi dalam perbahasan yang syukur. Perbahasan syukur yang mana kata Syekh Musannif, syukur itu adalah sebab untuk Allah Ta'ala menambahkan nikmat kita. Bagi orang-orang yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat dia. Syukur itu sebab bagi menambah Allah Ta'ala akan nikmatnya, nikmat Allah bagi mereka yang syukur. Bagi orang-orang yang bersyukur, Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Kalau tak bersyukur, Allah tarik nikmat. Boleh bonus, terima kasih. Tarpai boleh lagi. Boleh bonusnya, awak tak kena apa. Tarpai tak boleh dah. Kerana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, artinya demi Allah, jika syukur kamu akan nikmatku, nescaya menambah aku akan kamu daripada nikmat. Kalau syukur, aku tambah lagi, kata Allah. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan seksa. Syukur ni pula dia boleh menolak daripada bala, menolak daripada seksa. Kerana firman Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Artinya tiada memperbuat Allah Ta'ala akan seksa kamu. Allah Ta'ala akan seksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Kalau bersyukur dan beriman, nescaya Allah Ta'ala tidak akan menyeksa. Jadi orang yang bersyukur dan juga orang yang beriman, mereka ni tidak akan mendapat seksa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Lagi pula syukur ni, nikmat banyak dah. Mula-mula tadi kalau bersyukur, tambah lagi nikmat. Yang kedua, kalau bersyukur, tolak bala, tolak seksa. Yang ketiga, pahala besar pula. Apa pahala besar tu? Kerana firman Allah Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Artinya, dan selagi membalas Allah Ta'ala akan sekalian yang syukur akan nikmatnya. Allah Ta'ala sendiri yang akan balas orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah Ta'ala balas orang yang sabar. Orang sabar ni pahala dia tak tahu banyak mana. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang beri pahala orang yang sabar ni. Innama yuwaffas sabirina ujurahum bi ghairi hisab. Orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa ada hisab. Tak boleh nak kira pahala orang sabar.
Mana ni orang yang bersyukur pula Allah Taala akan balas wa sayajzillahu syakirin. Dan lagi akan membalas Allah Taala akan mereka yang bersyukur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakiru bi manzilati shaimis sabiri. Oh, masya-Allah. Artinya orang yang makan yang syukur adalah ia menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Pahala samanya. Nah. Dia orang makan, dia tukang makan, dia tak puasa. Tapi dia bersyukur dengan makanan yang dia makan. Pahala dia serupa dengan orang yang puasa dan sabar. Kalau puasa tidak semestinya sabar, nah. Boleh jadi puasa pun maksiat banyak betul tak? Benar? Ni puasa lagi pula sabar. No ayat tingginya kedudukan orang yang bersyukur. Dia ta'im, orang makan. Dia bukan puasa, dia makan. Nah, tak puasa. Tapi dia bersyukur di atas makanan yang dia makan, rezeki yang dia dapat. Pahala dia tu serupa dengan orang yang puasa dan sabar. Nah. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Nah, serupa tu pada nisbah pahala sama-sama banyak. Patut kena syukur semua ni. Kita ni biar bersyukur. Kadang-kadang kita ada syukur tu lah. Sikit-sikit ngetek. Nah. Makan tak sedap sikit. Ngetek lalu dah. Nah. Tak sedap sikitnya. Wah sedap banyak lagi. Tapi gak waktu sedap tu lah. Dia ulai-ulai. Siapa tahu lepas. Dia ulai waktu. Nah. Dia tek-tek-tek. Dia mampu waktu. Tak. Padahal banyak lagi. Kelebihan, kesempurnaan yang lain. Tapi sebab tidak bersyukur. Tak? Bersyukur. Dia ulai waktu. Dia ulai. Serabut kali kita. Nah. Nah, kebaikan banyak tapi dia tengok juga. Nah, keburukan. Tu. Patutlah tinggi kedudukan orang bersyukur ni. Sangat-sangat tinggi. Sehingga dia ni walaupun dia tak puasa tapi sebab dia bersyukur di atas makanan yang dia makan, kedudukan dia tu, pahala dia tu serupa dengan orang yang puasa lagi pula sabar. Tu pahala besar kali dia puasa tu, pahala besar dah. Sabar lagi, pahala besar lagi. Tapi nak ayat tingginya orang bersyukur sama tinggi. Walaupun dia tak puasa tapi dia syukur, manzilatuhu, kedudukan dia tu, standard dia, darjat dia serupa dengan orang yang puasa lagi pula sabar. Dia syukur soyah, dia tak puasa. Mana? Tu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Hakim dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Baik, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Lani Rasulullah tak berdosa, tak buat dosa, maksum, terpelihara daripada dosa. Menangis-nangis dari tahajud, sedih. Maka bersembuh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah tegur, ya Rasulullah, dan apa sebab engkau menangis? Bapa Cik Abai ambo ni. Cik Abai kesayangan ambo ni. Ya Rasulullah, bapa menangis. Rasulullah ni, kita tengok Rasulullah kan, walaupun isteri dia, tetap isteri-isteri ni panggil Rasulullah. Dia panggil Rasulullah juga. Ya, pentingnya ada gelaran dalam rumah tangga ni. Bini jangan duk panggil nama ke tok lelaki. Tok lelaki nama ke apa? Jaafar gitu tau. Dia nak panggil tok lelaki dia tu, dia panggil Jaafar gitu. Papa. Yang kau papa. Panggil nama tok lelaki, Jaafar. Anak-anak dah tengok ni. Tak? Anak-anak panggil Jaafar. Anak panggil Jaafar juga. Kena panggil, ada orang. Bukan. Kalau ada nama betul tu, kita maaf banyak lah. Kita bukan maksud tu.
Ha. Tak apa dia tak dengar. Ha. Jadi kalau orang Melayu kita ni dia ada gelar tak? Ha, ada gelar abah, abi, ayah. Kalau berlaku tu kena panggil gelar dia. Tak. Gelar dia. Kalau Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah panggil dengan gelar Rasulullah. Dia tak panggil dengan gelar Habibi ke. Dah tak jumpa lah, kita tak jumpa lagi hadis lah kita dah panggil Habibi nak ada. Panggil Rasulullah. Sebab gelar tu dah. Sebab tu kalau boh juga kita juga dalam organisasi, tak boh kita panggil dengan panggilan dia lah. Tak tuan ke mudir panggil mudir. Syekh kita panggil syekh. SU ke apa dia panggil gelar dia. Tak. Tu adat dalam organisasi. Jadi Sayyidina Aisyah ni bila mana dia tengok Nabi duduk menangis dalam tahajud, dia pun bersembah. Dia pergi dekat Nabi, tak dia tanya, "Dan apa sebab engkau menangis? Apa ni menangis ya Rasulullah? Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian." Sedangkanmu ni Allah Ta'ala ampun dah dosa-dosa lepas, dan akhir datang Allah Ta'ala ampun belakang dah. Tak ada dosa sikit abu, maksum, terpelihara daripada dosa. Menangis lagi bapa ya Rasulullah. Maka bersabda Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura." Maka adakah tiada ada aku hamba yang banyak bersyukur? Tak boleh kau aku nak jadi hamba yang bersyukur. Tu jadi kedudukan dia tu, kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan orang yang bersyukur sehingga Nabi SAW pun nak jadi orang yang sangat bersyukur sehingga menangis-nangis, meritih, menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak ada dosa. Tak ada dosa boleh menangis, kita dosa banyak. Kau payah nak menangis. Kalau kita rasa payah nak menangis kerana dosa, kena cek mula. Memang banyak sangat dosa kita. Ingat kau banyak dosa, kau mudah menangis dak. Kau banyak dosa, kau payah nangis. Menangis dosa lah menangis putus cinta tak kira. Menangis kerana dosa. Orang yang dosa dia ni hati dia lembut, dosa dia sikit, dia mudah tersentuh. Walaupun kadang-kadang dosa dia kecil, dosa halus je. Tapi dia menangis, menyesal juga, bertaubat juga dia. Sebab dia ada basirah. Hati dia ni boleh melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Menceritakan dia hadis ini oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, Sahih Ibn Hibban. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia syukur daripada 3 perkara. Ada 3 perkara yang membawa kita kepada syukur. Apa dia 3 perkara tu? Pertama, ilmu. Nak bersyukur kena ada ilmu. Nanti dia kata dah. Yang kedua, kelakuan, perangai. Dan yang ketiga, pekerjaan. 3 perkara ni barulah lahir syukur. Adapun ilmu, maka bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Kena khabar lah tu. Semuanya mari daripada Allah, bukan mari daripada usaha kita sahaja. Kadang-kadang kita dah nampak kita semua kan. Tak nampak Tuhan. Kita pergi kerja boleh gaji. Kita nampak kita pergi kerja. Kita minta kerja guna kabel. Kita pun terima kasih kat kau kabel tu, terima kasih banyak bawa dia. Kita tahu kabel besar lagi. Allah Ta'ala. Waktu tu tak boleh nak halal dah. Fala marada lima qadaita. Tak doa tu kan. Fala marada, tidak ada yang dapat menghalang
lima qadaita, terhadap barang yang engkau tentukan. Allah Ta'ala putus dah. Ada dah. Nah. Ada saing. Duduk kerja luar. Zaujah dia boleh cikgu. Mengajar di Selangor. Dia duduk di wilayah. Wilayah. 5 tahun duduk kerja luar. Boleh masuk ke atas. Dia pula cakap mikir dia ni. Dia sudah usaha tu, dia usaha lah. No. Tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5 tu dia start minta lah. Tapi tahun ke-5 tu boleh pindah. Ada pula kadang-kadang cikgu ustaz-ustaz, belah-belah tahun duduk luar lagi. Tak boleh klik Kelantan lagi. Dia kata, guna kabel ke apa kahwin ni? Kita usik-usik sikit, cokek-cokek sikit. Mau guna kabel ke apa ni? Orang lain puluh-puluh tahun, belah-belah tahun pun ada tak boleh klik lagi. Dia muda lagi. Bayar-bayar kita. Noyak kita muda lah noyaknya. Dia muda lagi, tapi masya-Allah ni, alhamdulillah. Boleh pula sekolah. Dekat dengan rumah pula. Zaujah. Ni. Alhamdulillah rezeki dia dah. Cokek-cokek sikit. Dah. Boleh pakai kabel gapo ni. Dia kata kabel besar ni. Allah Ta'ala. Doa dia kata doa. Masya-Allah ni. Tu kabel sebenarnya. Orang kita ni kabel besar tak cara. Tak cara kau dah bawa air kuting, air golek. Duk main kabel ni ni. Kabel ni kadang-kadang putus penggar. Dengan dia cabut kadang-kadang ni. Tu kena bergantung harap kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila mana mu minta tolonglah daripada Allah. Jadi kena ingat setiap nikmat tu mari daripada Allah. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu sebab jua. Kalau nampak nikmat ni mari daripada makhluk, kawan ni je bawa ni. Kawan ni je bawa projek masuk, mari masuk kita. Boleh kita projek melalui kawan ni. Kita berjaya, banyak projek masuk sebab kawan ni. Kaya sebab kawan ni. Kena ingat molek, tu asbab saja. Sebab je. Allah Ta'ala nak buat sebab. Betul tak? Hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau setengah orang dah. Dia menego kaya ke. Dia nego kaya ni, orang tanya dia kerana boleh kaya dulu biasa-biasa je. Datuk ni lah banyak tulang hamba. Betul lah ni sebuah kecek, tak ada masalah ni. Datuk ni banyak tulang hamba sikit-sikit. Dia banyak bantu bagi sumbangan, bagi goni. Bagi idea, bagi modal. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni amal dia. Menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan sebab daripada sesuatu tu, hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah. Hakikat yang sebenar, tidak ada nikmat tu melainkan daripada Allah. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Setiap kali boleh nikmat, alhamdulillah. Nampak Allah Ta'ala. Masuk gaji, biarkan ni tak bendahari buat transfer kita ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Kerja dengan orang bayar gaji, bos bayar gaji. Alhamdulillah. Daripada Allah, bukan daripada bos. Bos mati kita. Dan kalau bos jauhi rezeki kita, bos mati kita. Tak. Allah Ta'ala akan terus memberi nikmat kepada kita. Demikianlah engkau hadirkan dalam hati engkau pada tiap mendapat engkau akan nikmat. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat tu, maka ia barang tu mari datang daripada Allah Ta'ala. Artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Ta'ala bagi kamu. Itu nombor satu sekali. Nak syukur lagi mana? Kena ada ilmu. Ilmu ke apa? Tahu nikmat itu mari daripada Allah. Dan ada pun kelakuan. Lagi mana pula kelakuan? Maka engkau suka cita dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesarkan akan dia Allah.
dan menghinakan akan diri engkau. Kena buat lagu tu dah. Perangai kita ni lagu mana? Ketika kita nak suruh kita bersyukur ni, kita rasa suka dengan nikmat Allah Taala bagi dan kita membesarkan Allah. Subhanallah, subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah nikmat daripada Allah ni. Dan menghinakan akan diri kau kalau bukan kerana Tuhan nak beri oleh. Nah. Nak makan nasi semuluk pun tak boleh kita ni. Tak. Acutra Tuhan tak tolong. Tuhan tak tolong. Nak makan nasi semuluk pun tak boleh. Nak telan nasi sebutir pun tak boleh. Nak cari rezeki 10 sei pun tak boleh. Kalau Tuhan tak tolong. Kalau Tuhan tolong, komak makan nasi kau buaya pun boleh saja. Nah, kalau Tuhan kan tu. Ingat ni tu dah. Ingat kita suka dengan pemberian Allah, berasa gembira dengan nikmat daripada Allah. Itu dari sudut kelakuan. Dan adapun pekerjaan, maka iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala beri kita guna untuk perkara yang dia suruh. Rezeki pitih boleh banyak ni, guna untuk apa yang dia suruh. Bagi nafkah, bagi sedekah, bagi sipeh, untuk bekalan hari tua. Tu guna untuk agama. Tu. Tiada pada yang dilarangnya, tidak diguna pada yang dilarang Allah. Guna rezeki nikmat Allah bagi tu kita guna seperti mana yang Allah Taala suruh, bukannya yang Allah Taala larang. Seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Al-Quran. Allah Ta'ala beri rezeki, nikmat ke apa boleh? Nikmat mata. Buat apa mata? Tengok Quran. Dan kitab hadis, baca kitab hadis. Dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Baca kita, cari kitab ilmu yang memberi manfaat. Dan jangan engkau pakai akan dia, pakai yang diguna. Pakai ini guna akan dia pada melihat yang haram. Jangan duk gelih buat haram tu. Seperti perempuan ajnabiyah. Contoh duk tengok orang tino ajnabiyah. Buat haram itu tengok. Bukan hari nikah. Haram itu tengok. Perempuan ajnabiyah. Yang ni perempuan artinya, erti ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram engkau. Mahram bukan muhrim ni. Muhrim tu orang yang berihram. Setengah kita salah sebut. Ni muhrim saya ni. Muhrim ni maknanya orang yang dalam ihram. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Itu muhrim. Kalau nak kata ni orang haram nikah, kita guna mahram. Mahram. Mahram ataupun mahram. Kalau bahasa Arab kita baca mahram lah. Ni mahram saya ni. Siapa ni? Abang. Abai mahram. Ni muhrim saya, muhrim ke mananya? Nyepak sedah. Ada nak bagi payah tu Metukar boleh mahram muhrim. Perempuan yang bukan mahram, bukan muhram, mahram mahram. Ni pun kena betul juga ni. Dan bukan isteri engkau lagi pula, orang puan itu bukan isteri. Tak boleh tengok tu. Dan bukan sahaya engkau, bukan hamba. Tu Ini orang-orang yang haram kita tengok dah. Itu bukan mahram, bukan isteri, bukan sahaya. Dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau, begitu juga kalau Allah Ta'ala beri nikmat harta, alhamdulillah, syukur nikmat harta Ta'ala bagi ni, ada harta sikit sebanyak ni, guna untuk apa? Nafkah anak isteri. Ni kedekut apa? Anak bini kedekut. Orang luar, belanjalah. Kalau pergi kedai, sebutir kedai ada belanja. Balik rumah, klik telur dah putih. Bukan roti telur, telur dia. Duk kedai tu belanja habis roti canai. Habis orang lain makan roti canai dengan air, belanja habis, butir kedai belanja. Bini rumah, anak rumah lapar. Buat klik telur. Dan menuntut ilmu lagi pula guna duit tu. Harta tu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu guna banyak biti.
Nah. Oh. Nak sempurna mengaji ni kena ada harta banyak juga. Nah, baru sempurna. Nak beli kitab tak? Kitab mahal lah ni kitab. Tebatu tu 400-500 muka surat tu 100 jam. Pergi Mesir tahun lepas. Pergi Mesir pergi pesta buku. Pesta buku antarabangsa Kairah. Pesta buku nombor 2 terbesar di dunia. Paling besar sekali di Frankfurt, Jerman. Atau nombor 1 tak jadi lagi. Pak Kairah ni nombor 2 paling besar di dunia. Bawa sikitnya licin. Bawa $1,000 masa tu. Licin. Kalau boleh mujur setahun tu bawa ni. Kalau bawa lebih lagi rasa habis kan. Apa? Jadi menuntut ilmu ni memerlukan harta juga ni. Beli wakaf apa lagi tak banyak dulu rumah. Ni, ada orang tak faham kan? Apa kitab banyak-banyak wakaf apa tak baca. Dia lain orang minat kitab ni. Nah. Dia supaya orang minat kau kereta. Nah. Dia sobek kereta beli 40,000 je. Dia sobek-sobek habis 80,000. Mahal tali pada beruk. Tak? Dia sobek. Di tepi dia tu kereta sains dia standard. Kalau bawa sama regah je. Tapi dia minat dia. Dia nak sobek kau tu, tukar kau ni. Enjin dia tak kosek, tapi nak nyobek enjin. Tak? Wakaf dia lah. Tapi dia minat. Orang kitab sama, orang minat beli kitab, dia beli. Kadang-kadang kitab ada 5. Tajuk. Tajuk kitab tu ada 5 kitab. Ada 5 cetakan. Cetakan ni dok masuk pergi apa ni? Ada Mesir beli ada 2-3 cetakan. Pergi Saudi ada jumpa lah cetakan-cetakan molek lagi. Beli pula. Pergi kau kedai-kedai terpakai, Azbakiyah dia panggil. Kedai-kedai terpakai. Buku-buku second hand. Cari-cari jumpa cetakan mahal, cetakan lama. Beli pula. Hanya Jauhari yang mengenal manikam. Kita tak tahu tak? Buku rumah banyak, beli apa lagi ni? Tak orang gila buku ni, memang dia akan beli kan? Setiap orang ni dia ada lah. Dia punya jiwa dia tu. Ada minat buku, ada minat bini. Kalau cari orang tin. Ya kalau nikah 2, mati seorang, 2 juga. Cerah seorang, tambah juga. Minat kau retin lah. Tapi kalau kita jenis minat ke buku ke apa minat, kita minat dah kau retin lah. Pada waktu seorang. Sebab kita banyak dah minat kita kot lain. Minat bini tak apa, jangan minat kau maksiat. Tu haram. Minat kau retin lah sebab nak bini, tu tak apa. Tu dosa. Dan menunaikan haji guna harta untuk menunaikan haji tiada pada maksiat. Tak guna harta tu pada maksiat seperti judi. Judi maksiat tu. Guna harta untuk judi haram dosa tu. Dan loteri dan nombor ekor dan meminum arak. Nama maksiat pun ambil biti. Nama maksiat ambil biti. Baiklah buat taat percuma saja. Cuma saja. Mari masjid tak. Tak kena bayar ke berapa. Kau ada minta tiket dia. Sekali masuk 5 ya per entry. Kalau nak jimat ambil tiket sebulan lah tu. Package. Tak ada lah. Tak jumpa lagi kita pergi mana-mana masjid atas dunia ni. Nak masuk masjid kena bayar. Tapi nak masuk kelab malam kena bayar. Bayar dia ni. Nak maksiat kena bayar, rela bayar. Nak dia pay ubat dia ke apa semua tak nak suruh kau galak ni. Kena bayar pula. Arak kena bayar. Dah lah benda tu dosa. Mengundang murka Allah, pitih pun habis. Baik, kita berhabis ni.
Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya. Tak sempurna syukur tu melainkan Allah Ta'ala lah yang akan memberi rasa syukur bagi diri dia. Maka melihat ia pada tiap-tiap satu itu akan hikmah dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, maka mengerjakan ia akan dia yang kasih. Dia buat tu apa yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka. Dan bermula mereka yang tiada melihat akan dia. Kalau tak nampak lagi kasih sayang Allah, buat-buat, tak ada berasa kasih sayang Tuhan, tak ada berasa hikmah, tak nampak rahsia, lagu mana nak buat? Maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak ikut sunnah Nabi. Kerana di dalam sunnah tu beberapa hikmah dan rahsia, sekalipun tiada mengetahui kita akan hikmah dan rahsia. Ikut Nabi ikut sunnah Nabi. Adanya rahsia, ada hikmah, ada fadilat. Kadang-kadang ada fadilat yang kita tahu, ada fadilat yang kita tak tahu. Kita belajar ada fadail amal, kelebihan-kelebihan beramal. Ummaya duha kaya. Belum ni tak semaya. Tapi sebab nak kaya semaya. Nak kepada fadilah. Lepas tahu tu baru semaya. Tak apalah. Kau panggil baik dah tu. Wa amal kerana nak pahala. Ikhlas dah tu. Wa amal kerana nak fadilah. Ikhlas dah. Ikhlas geli-geli dia panggil. Ikhlas level bawah tapi tak apa, permulaan ni buat. Tak tahu kalau kita tahu fadilat kita buat. Kalau kita tak tahu tak buat. Balik lepas tu kena belajar, kena banyak dengar dan sebagainya lah. Tu. Dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala. Orang buat maksiat tu dia ni kufur akan nikmat Allah. Kufur nikmat. Bukan kufur kafir ni, kufur nikmat. Sekalipun maksiat itu dosa kecil, walaupun maksiat yang dia buat tu dosa kecil je, tapi banyak nikmat Allah Ta'ala dia kufur tu. Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah. Ini contoh yang galik ni, contoh galik berlaku dah. Bapa kat wihi contoh ni, sebab contoh ni lah paling banyak orang. Tak tengok luar, tengok dalam telefon. Payah nak lepas, payah kita ni. Patutlah kena tundukkan pandangan, biar tengok kepada yang halal untuk kita tengok. Jadi orang yang tengok pada perempuan ajnabiyah ni, buat dosa mata dia ni, maka telah kufur ia akan nikmat mata. Dan telah kufur ia akan nikmat cahaya matahari. Matahari, cahaya matahari, dia boleh melihat tu dengan cahaya. Ada perantaran cahaya, dia tak bersyukur dengan perantaran cahaya. Dan telah kufur ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat, melainkan dengan dia seperti matanya. Mata dia tu kufur. 3. Dan matahari dan langit, kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata. Sebab ada matahari, ada langit, itulah kita boleh melihat. Dan tiada sempurna matahari dan cahayanya melainkan dengan langit, maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Tengok, dia buat dosa kecil, dosa tengok orang puan ajnabiyah je, tapi sebenarnya dia kufur dengan banyak dah. Kufur dengan nikmat melihat, kufur dengan nikmat mata, kufur dengan nikmat matahari, nikmat langit, nikmat bumi. Tu banyak rupanya. Dia kufur dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan kias olehmu atas ini akan segala maksiat yang lain. Jadilah, kerana tidak dapat mengerjakan suatu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat yang melazimkan oleh ada semuanya akan menjadikan langit dan bumi.
Dan bahawasanya tiada sempurna syukur melainkan daripada mereka menunaikan ia akan syukur dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ketunggalannya, tunggal semata-mata Allah, ikhlas semata-mata tunggal kerana Allah. Kerana tiada kerana suatu yang lain daripadanya, bukan kerana suatu lain daripada Allah. Maka kerana yang demikian hendaklah menyebut hamba akan ikhlas. Dia nak masuk bab yang keenam pada menyatakan ikhlas. Wallahu a'lam. Musani wallahu a'lam, kita pun wallahu taala a'lam wa a'lam wa ilmu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.